Salam Ramadan. Hari ini saya Aida dari BNI Teguh bersama dengan Yayasan Kebajikan Negara membuat sedikit infak di bulan Ramadan ini. Ini adalah bubur lambuk yang kami sumbangkan untuk warga sekitar Presin 4 di Putrajaya. Kami dari BNI Teguh adalah satu organisasi entrepreneurs, usahawan-usahawan yang bersama mengutip derma ini untuk disumbangkan kepada mereka yang memerlukanlah. Jadi terima kasih juga kepada Yayasan Kebajikan Negara kerana memberi peluang untuk kami bersama-sama membuat sumbangan ini.